Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Squid Game Challenge. Nama saya Nazatul. Saya Nuri. Kami host anda pada hari ini. Jadi kita nak buat apa hari ni? So, pada hari ini kami akan bermain 5 game yang berbeza, iaitu yang pertama Hot Potato, kedua Dalgona, ketiga Stack and Balance, keempat Ping Pong Bridge dan terakhir ialah Tower Cup. Jadi, dua kumpulan akan bersaing dalam 5 permainan ini dan kumpulan yang berjaya menamatkan permainan dan menjawab kuis yang betul akan mendapat 10 mata. Manakala yang kalah mendapat kosong. Kami akan memulakan permainan. 1, 2, 3. Permainan pertama ialah Hot Potato, di mana setiap pemain perlu menghantar belon kepada rakan di sebelah semasa muzik dimainkan. Apabila muzik berhenti, pemain yang memegang belon perlu tampil ke hadapan dan menjawab satu soalan. Jika jawapan betul, kumpulan akan mendapat markah. Good luck players! Game start in 3, 2, 1. First questions. Apakah istilah yang merujuk kepada kepercayaan seseorang terhadap kebolehan, kecerdasan, bakat dan personaliti diri sendiri? Mindset. Round 2. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 Question number 2. Siapakah bilioner yang mengasaskan Microsoft dan menjadi antara individu paling berjaya? Elon Musk. Last round. 줍시다 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라라. Question repeat. Siapakah bilioner yang mengasaskan Microsoft dan menjadi antara individu paling berjaya? Bill Gates. Permainan yang kedua pula, Dalgona. Setiap wakil kumpulan perlu mengoyakkan kertas mengikut bentuk yang diberikan dengan berhati-hati. Kumpulan yang berjaya menyiapkan cabaran terlebih dahulu akan diberi peluang untuk menjawab soalan. Jika jawapan betul, markah akan diberikan kepada kumpulan tersebut. Game start in 3, 2, 1. First question. Apakah halangan yang menghalang seseorang daripada menceburi bidang keusahawanan? Modal dan takut gagal. Round 2. Question number 2. Apakah faktor yang mempengaruhi pengenalpastian peluang? Pengetahuan dan pengalaman. Round 3. Third question. Siapakah individu yang memberi bimbingan dalam rangkaian keusahawanan? Mentor. That's the end of Dalgona game. Permainan yang ketiga ialah Stack and Balance. Setiap kumpulan perlu memindahkan bola dan meletakkannya di atas setiap cawan yang disediakan sehingga cawan terakhir. Cabaran ini memerlukan fokus, keseimbangan dan kepantasan. Kumpulan yang berjaya menyelesaikan cabaran paling cepat akan berpeluang menjawab soalan terlebih dahulu. Jika jawapan betul, markah akan diberikan. Game start in 3, 2, 1. First question. Apakah maksud opportunity creation?
Peluang yang dicipta oleh usahawan sendiri. Round 2. Question number 2. Sumber boleh berasaskan daripada harta dan Ilmu pengetahuan. That's the end of Stuck and Balance game. Yang keempat, pingpong bridge. Pemain perlu membawa bola pingpong melepasi halangan dengan berhati-hati. Cabaran ini memerlukan fokus dan keseimbangan yang tinggi. Kumpulan yang berjaya menamatkan cabaran terlebih dahulu akan diberi peluang menjawab soalan. Game start in 3, 2, 1. First question. Berikan satu kelebihan dan kelemahan risiko. Perniagaan berkembang. Okey. Boleh rugi. Round 2. Question number 2. Berikan dua jenis risiko dalaman termasuk contoh. Risiko manusia, kecuali pekerja. Lepas tu risiko fizikal, kebakaran. And that's the end of Ping Pong Bridge game. Permainan terakhir ialah kau-kau. Setiap kumpulan perlu membina menara cawan secepat mungkin. Kumpulan yang berjaya menyiapkan menara terlebih dahulu akan diberi peluang menjawab soalan. Jika jawapan betul, markah akan diberikan. Game start in 3, 2, 1. First questions. Apakah jenis pemimpin yang membenarkan ahli pasukan membuat keputusan sendiri? Democratic leader. Betul! Round 2. Second question. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan? Komunikasi yang berlaku dengan suara yang kuat. Question repeat. Mesej jelas dan difahami. Permainan telah pun tamat. Sekarang tiba masanya untuk kita saksikan kumpulan manakah yang dapat mengumpulkan mata tertinggi. Pemenangnya ialah Grup 2. Duit.
Ijat. Saya daripada kumpulan 2. Kumpulan 2. Kumpulan 2. Apakah permainan yang paling anda suka dalam aktiviti ini? Bomb Bridge sebab dia sangat best dan dapat meningkatkan lagi kerjasama dengan kawan-kawan lah. Bagaimana ahli kumpulan membantu antara satu sama lain semasa permainan? Ahli kumpulan saya sangat membantu saya. Contohnya semasa aktiviti dalgona. Semasa saya wakilkan aktiviti itu, diorang sangat memberi sokongan kepada saya dan kumpulan saya menang. Adakah komunikasi dalam kumpulan membantu semasa aktiviti? Bagi saya, komunikasi itu sangat membantu kerana kita kan main game dalam satu pasukan. Untuk main game dalam pasukan ni, kita perlu menyusun strategi dengan memberi semangat kepada pemain yang tengah bermain. Jika diberi peluang bermain lagi, apa yang anda ingin perbaiki? Kalau diberikan peluang untuk bermain lagi ya kan, mestilah saya nak perbaiki daripada teamwork lah, kerjasama, di mana saya nak tingkatkan lagi kerjasama saya dengan kumpulan saya. Contohnya kita buat persediaan awal supaya strategi tu berjalan dengan lancar. And then saya nak perbaiki juga daripada segi komunikasi lah, supaya kita boleh sama-sama bagi cadangan ataupun pandangan supaya game tu kita dapat laksanakan dengan jaya. Hai, nama saya Amri Saya Mira. daripada grup 1. Kumpulan 1. Grup 1. Apakah nilai yang anda pelajari daripada aktiviti ini? Nilai Okey, nilai yang saya dapat daripada aktiviti ini adalah nilai kerjasama. Sebab saya rasa ahli kumpulan kena saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Apa yang anda rasa aktiviti ini ajar selain daripada permainan? Dalam aktiviti ini saya dapat sedar bahawa sorakan dan semangat antara ahli pasukan itu sangatlah penting untuk memenangi permainan. Apakah cabaran yang paling susah bagi anda sepanjang permainan? Cabaran paling susah time kita main tu kita kena fokus, betul-betul fokus untuk dapat untuk kita dapat menang. Lepas tu bila kita dah berjaya menang tu, kita kena fokus pula dekat soalan kuis tu, supaya kita jawab dengan betul. Kita kena ada kerjasama. Sebab bila teamwork tu tak